Kalau ada aku jumpa pelajar terlambat ni, aku akan sebar dah benda tahu pengajaran dah terlambat tu apa. Dah ada mangsa dia lah. Bagus. Ego, sorry Ego, saya terlambat Ego. Saya minta maaf sangat Ego. Saya ada urusan keluarga ni Ego. Sorry Ego, saya minta maaf Ego. Saya Tak ada tu. Tak ada, aku tak ada dengar alasan mengaut tu. Main sini depan, udah rotan kau. Duk. okey Ego. Sini. Okey. Aduh. Sampai hati cikgu pukul saya Ego Bapak saya peguam Ego. Cikgu yang sampai saya lapor pada bapak saya, saman cikgu masuk penjara Ego. Jangan bani sedau saya Ego. Faham tak? Cikgu buat benda ni sebab nak mengajar kau tu. Nak bagi kau jadi orang yang berguna. Dan lagi satu, kau takkan ada bukti lah yang tuduh cikgu ni, cikgu rotan kerana membuat kekerasan kepada diri kau. Cikgu kata tak ada bukti. Cikgu silap Ego. Peguam, masuk. Saya adalah peguam, aka kepada bapak budak ni. Saya ada bukti-bukti. Ni adalah file-file cikgu buat kekerasan sekolah. Dan ini adalah video yang cikgu cuba merotan dia dengan kekerasan. Tunjuk. Cikgu dengar video ni baik. Cikgu rotan dia. Sakit kau tolak. Jadi cikgu standby Meja Kerajang datang mari. Okey? Jom ikut kami ke balai untuk siasatan lebih lanjut lagi. Hai, siapa dah datang lambat ke sekolah ni? Hai, Isnin datang lambat. Bapak teruk kan? Ada pun nak datang lambat sekolah. Bukan saya Ego, sebab saya datang lambat Ego. Tolong lah Ego. Minta maafkan saya Ego. Semalam saya makan benda pelik Ego. Tumpuk saya meragam kesakitan Ego. Tolong lah Ego. Sebab saya datang lambat Ego. Tolong lah Ego. Maafkan saya Ego. Tolong. Cikgu tak nak dengar alasan yang tak bersabar. Kau duduk sini. Cikgu nak rotan nak sebat kau. Aduh Ego, sakit Ego. Ego pukul saya Ego. Cikgu tunggu Ego. Saya mengadu dengan bapak saya Ego. Tolong Ego. Saya mengadu dengan bapak saya. Cikgu pukul saya. Tolong. Saya bapa kepada Muhammad Niza. Kenapa cikgu rotan anak saya? Tak, cikgu tak anak tuan sebab anak tuan tak lambat. Betul cikgu rotan. Sekarang ni saya nak tanya cikgu. Cikgu pukul anak saya berapa kali? 3 kali 2 kali je. Macam tu je. Chill lah kan. Kalau macam tu cikgu, mes sini saya nak pinjam rotan cikgu. Oh, nak ke ambil ni rotan ni? Terima kasih cikgu. Saya dah tahu cara nak mendidik anak saya cikgu.